Hello, saya Geng. Okay. Hari ni kita ada masa di Maceh. Kita daripada Semenyih, KL. Baru turun je semalam. Kita pasal di area Semenyih dah. Kapur dah ni? Labok. Kapur labok dah. Kapur labok sebari pun kita dah kemas dah. Okey, kemas dah. Okey, kita tengok gapo, set gapo customer ni pilih. Puan Atira. Okey, Puan Atira daripada mana? Daripada Singapura. Singapura, duduk Singapura border dengan kita. Okey, let's jump. Kita naik atas. Okey, kita tengok macam mana pemasangnya. Okey, pemasangnya finishing cantik ke? Tak cantik. Okey. Ini dia, let's jump. Ni dia bang. Okey, acik-acik dekat luar sana. Okey. Wardrobe sepanjang 9 kaki. Harga dia berapa? 9,000. Belah kaki. 11 kaki. Harga dia berapa? 7,900. Okey. Okey. Dan dilengkapi dengan 2 drawer soft close. Okey. Pintu. Okey, yang ni akan open di sebelah atas macam ni. Okey. Pintu besar so boleh simpan banyak. Kaki pancing boleh simpan pancing. Kaki apa-apa pun boleh simpan atas. Okey. Okey, ada sini kan. Request by owner. Nak gantung tudung. Disebabkan banyak sangat. Ni aksesori dia. 1 layer, 2 layer dan 3 layer kan. Okey. Ni aksesori dia lah. Berapa banyak tudung. Okey, let's jump. Okey, sini ada hanging, ada drawer, 3 drawer di bahagian bawah. Okey. So, cakap banyak pun tak ada guna kan? Let's jump. Okey, kita tengok long light ada di bahagian atas. Dan sini LED ada di bahagian mirror kan. Macam ni kan. Cantik. So, plug kita akan letak sini. Okey, plug. Okey. Big mirror besar ke? Okey, besar ke dabak ni 1,700 geng. Okey, 7,900 tambah 1,700 geng. Berbaloi ke tak berbaloi? Cuba komen dekat bawah geng. Okey, janji apa geng? Janji jual saja geng. So yang mana belum follow Arcade Cabinet Design Ideas dan Rasam Khalid, korang boleh follow geng. Tak kisah area mana, seluruh Semenanjung kita hantar. 1 hari installation 2 set. Kita sampai pukul apa tadi? Pukul 11. Pukul 11 installation. Sekarang 8.30 geng. Settle, siap. Okay? So, jangan lupa follow. Janji, jual. Luncur!